deep lah dari segi untuk student Mm-mm. pengalaman cikgu Rafi pun dah lama. Selalunya kenapa pelajar ni dia macam saya lah, dulu pun saya tak minat sangat sejarah atau masa SPM lah. Tapi dah tutur ni tiba-tiba best lah sejarah tu kan. Masa muda macam tak nampak sangat, rasa macam boring lah kita orang budak-budak kan. Jadi budak-budak ni mostly yang lemah sejarah ni dia rasa tak minat kan. So cikgu Rafi boleh cerita tak macam mana, kenapa tak minat, dan selalunya apa masalah student nak belajar sejarah ni? Okey. Selalunya masalah sejarah ni adalah mereka melihat buku teks itu sebagai satu buku cerita yang membosankan. Bila mereka membaca, mereka tidak dapat relatekan keadaan situasi yang berlaku dengan juga peristiwa-peristiwa yang berlaku. Jadi bila tak dapat relatekan tu, mereka tak dapat imagine kenapa, bagaimana ia berlaku, dan juga kenapa dia begitu mendatar. Sebab buku teks bila bercerita dia hanya flat, dia tidak ada turun naik kan. Jadi perlunya untuk sejarah itu diceritakan. Jadi sebab itu salah satu teknik pengajaran saya adalah saya bercerita. Bila bercerita tu pelajar akan nampak dia punya ups and downs cerita, climax cerita, dan juga dia punya kronologi cerita. Daripada situ baru mereka nampak gambaran besar. Macam ni rupanya cerita dia. Jadi daripada situlah baru timbul minat. Kemudian bila saya mengajar tu, saya lebih kepada tambahan info yang di luar daripada buku teks. Jadi bila tambahan info tu, daripada tak tahu jadi tahu, kemudian mereka nampak bahawa ada interesting punya info, additional info yang interesting. Jadi ini yang menyebabkan mereka rasa timbul minat. Daripada situ